Right, so topik kita hari ni berkenaan dengan IPTA dan IPTS, mana yang lebih best bagi pendapat korang. So kalau korang nak share juga, korang boleh hubungi Iwan di 03-895-89477. Right, so Iwan akan bacakan perbezaan IPTA dan IPTS. So Iwan akan share dengan korang ada lebih kurang 8 perbezaan yang mungkin korang perlu tahu. So antara yang pertama iaitu yuran pengajian. Perbezaan yang paling mudah ialah memang daripada segi yuran pengajian. Rata-rata IPTA meletakkan yuran sekitar 1,000 bagi satu semester, manakala IPTS bergantung kepada jenis atau bidang pengajian, sekitar 50k untuk bidang kejuruteraan, 90k untuk bidang farmasi dan 300k untuk bidang perubatan. Memang sangat mahal untuk pengetahuan korang. So walau bagaimanapun sebenarnya yuran pengajian tak menjadi masalah kepada para pelajar IPTS, memandangkan banyak kemudahan pinjaman pendidikan pada masa sekarang jika nak dibandingkan 10 tahun lepas yang ada antaranya ialah MARA, PTPTN dan sebagainya. Bagi Iwan, kalau macam pelajar IPTS memang Iwan recommend memang kena ambil MARA. So, kalau korang belajar dapat pointer bagus, orang dapat diskon macam tu kan, orang menyediakan kemudahan itu. Kemudian yang kedua, kemudahan pembelajaran. Mungkin terdapat segelintir masyarakat yang mengatakan kemudahan di IPTS adalah lebih baik, tapi secara keseluruhannya kemudahan dari segi pembelajaran di kedua-dua IPT dan IPTS tu adalah sebenarnya lebih kurang sama. Walaupun macam tu, kemudahan untuk pelajar IPTA mempunyai sedikit kelebihan. Hal ini kerana sebab kebanyakan IPTA mempunyai keluasan kampus yang sangat besar. Contohnya seperti UM, macam UKM. Sekiranya korang berminat nak naik shuttle bus pun ada juga dari fakulti ke fakulti, ataupun ada orang macam ada PKL lah, IPTA. Contohnya macam dekat UPNN, Universiti Pertahanan pun bagi Iwan agak besar juga kampus dia. Dan macam kemudahan untuk kenderaan tu hari Jumaat je lah mungkin menyediakan bas dari PKL kepada pelajar untuk keluar untuk keluar itu antara dia lah. Kemudian yang ketiga, suasana pergaulan. Kebanyakan IPTS adalah berpusat kepada satu ataupun dua atau tiga fakulti dia. Contohnya macam IMU berfokus kepada bidang kesihatan je, macam UTP, dan MMU memfokuskan bidang-bidang teknologi dan kejuruteraan. Pergaulan bagi pelajar IPTS adalah lebih kepada satu fakulti je. Hal ini berbeza dengan pelajar IPTA. Pergaulan para pelajar IPTA tidak terbatas kepada satu fakulti je. So jika korang seorang pelajar kejuruteraan, kemungkinan untuk bergaul dengan pelajar guaman juga adalah sangat tinggi. Hal ini kerana kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemungkinan apabila semua pelajar mengambil jurusan yang lebih kurang sama, so adalah lebih mudah untuk belajar. So kemungkinan juga dengan bercampur gaul dengan pelbagai fakulti dan jurusan akan lebih membuka minda para pelajar. Ini antara pendapat juga yang diberi oleh nama dia ZMD. Dia pun merupakan seorang pelajar juga, dan ini antara poin-poin yang mungkin dia bagi juga lah. Kemudian yang keempat iaitu keterbukaan minda. Hal ini bukan maksud sebenarnya pelajar IPTA lebih terbuka mindanya berbanding pelajar IPTS. Perkara yang paling mudah, cuba tanyakan kepada pelajar IPTS yang mengambil muat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti mengenai MQA, ataupun cuba tanya nama-nama universiti penyelidikan. Mengikut pemerhatian kebanyakan pelajar di IPTS tak dapat menjawab soalan tersebut. Bagi pelajar IPTA juga, cuba tanya ke international apa nama universiti tu, baccalaureate merujuk kepada apa. Contohnya macam tu lebih kurang. Tapi tak, sebenarnya benda macam ni tak payah nak jadi isu pun sebenarnya. Dia masing-masing lah kan. Tapi macam ikut fokus kepada pelajar yang nak masuk ke IPTA atau PTS, bidang apa yang diorang ambil. Itulah antara poin-poin dia, ada 4 poin. Alright, satu topik kita hari ni berkenaan dengan IPTA atau IPTS yang menjadi pilihan anda, mana yang lagi best. So Iwan dah dapat seorang caller. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri tak? Hai, nama saya Fawaz Bazli bin Mawzi. Oh, panjang kan? Cik. Panjang nama tu. Daripada mana? Daripada Shah Alam. Shah Alam. Okey, Fawaz. So far Fawaz masih belajar ke ataupun dah bekerja? Dah belajar. Di mana? Belajar di MSU. IPTS lah. Alright, so macam Fawaz ni mestilah ada geng-geng yang belajar dekat IPTA juga kan, macam MSU macam IPTS kan. So pendapat Fawaz sendiri sebenarnya mana lagi best, IPTS ke IPTA lagi best? Pendapat saya memang IPTS lah lagi best. Sebab apa? Sebab saya rasa dia bebas lah. Bukan bebas bahagian sosial ke apa, dia bebas dalam cara pemakaian, dia bebas dengan masa, dan cara pembelajaran dia berbeza dengan IPTA. Daripada sudut masa tu, kenapa Fawaz kata ada perbezaan? Maksudnya diorang macam IPTA tu diorang terikat, macam korang macam boleh relax je ke malam pun tak kisah nak pergi kelas ke macam mana? Bagi saya sebab dia masa itu bebas. Sebab contohnya macam kalau contoh pembelajaran, kita dapat macam mana nak cakap, kita dapat buat assignment lah. Assignment tu senang sikit lah, sebab dia tak ada pressure sangat. So macam kalau itulah macam jawapan itu macam tu lah. Maknanya macam nak buat assignment tu tak adalah orang kata stres
Macam IPTA Ya, lah. dah stress sangat. Chill-chill dia masa panjang lagi kan. Lepas tu relax sikit. Dah pemakaian tu lagi senang. Saya nak Kalau macam dekat MSU, lecturer pula macam mana? Lecturer pun macam relax semboi-semboi ke, pakai seksi ya tu betul sekali. Most of the time lecturer semua chill je, relax. Lepas tu dia faham lah student. Sebab kadang-kadang student ni ada yang bekerja, ada tak. So dia faham lah. Oh, mana tak ada lah macam straight sangat tak ada lah. Tak ada serius sangat lah. Carry mark kedekut tak? Tak ada, kira-kira boleh bawa bincang. Boleh nego lah. Alright, okay bos. Terima kasih bos. Ya, sama-sama. Alright, okay. Assalamualaikum.